Beliau turut menyatakan Indonesia memperolehi tambahan keluasan wilayah, terutamanya Perdana Menteri. Jangan ikut sedap saja. Memang kadang-kadang sedap cakap, wah. Yang ada itu menghina. Kenyataan biadab menghina. Itu ada. Halo, semuanya. Jumpa lagi bersama Mbah Dul Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Isu menggadaikan, wilayah di Parlemen Malaysia memanas pada akhir Januari hingga awal Februari tahun 2026, setelah kubu oposisi atau Perikatan Nasional meluncurkan tuduhan keras terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tuduhan oposisi atau Perikatan Nasional. Ketua oposisi, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menuduh pemerintahan Anwar Ibrahim secara diam-diam telah menyerahkan lahan seluas 5.207 hektar kepada Indonesia. Lahan tersebut dianggap sebagai kompensasi agar 3 desa di area Nunukan, Desa Kabungalor, Lepaga, dan Tetagas tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia. Isu pengkhianatan, anggota parlemen dari oposisi, seperti Datuk Awang Hashim, mempertanyakan transparansi pemerintah dan menuding tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara, bantahan tegas Anwar Ibrahim. Dalam sesi keterangan di Dewan Rakyat pada tanggal 4 Februari tahun 2026, PM Anwar Ibrahim membantah seluruh tuduhan tersebut dan melabelinya sebagai fitnah jahat dan kebohongan. Anwar menjelaskan bahwa area 5.207 hektar yang diperdebatkan tersebut sebenarnya merupakan kawasan abu-abu yang belum pernah difinalisasi batasnya sejak zaman kolonial Inggris 1915. Penetapan batas baru didasarkan pada survei ilmiah bersama dan perjanjian sejarah konvensi 1891, 1915, dan 1928, bukan melalui sistem barter atau kompensasi lahan. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan atas 3 desa di Nunukan memang milik Indonesia berdasarkan peta teknis yang telah disepakati pada Februari. Oposisi mendesak adanya debat khusus mengenai isu perbatasan ini, namun Anwar Ibrahim menyatakan hal itu tidak perlu karena tuduhan tersebut dianggap tidak berdasar pada fakta. Akibat demarkasi baru ini, beberapa fasilitas wisata ikonik seperti Rumah Dua Negara di Pulau Sebatik kini secara administratif berada sepenuhnya di wilayah Indonesia. Sementara Malaysia mempertahankan fasilitas dermaga di Sungai Haji Kuning. Kontroversi ini mencerminkan dinamika politik internal Malaysia di mana isu perbatasan sering digunakan sebagai alat untuk mempertanyakan nasionalisme pemerintah. pada isu sempadan, iaitu isu sempadan Sabah Kalimantan, kedaulatan negara, ketelusan, rundingan, dan accountability kepada Parlimen. Saya ingin membangkitkan perkara ini sebelum ini dengan isu yang sangat hangat dan sangat-sangat sensitif, isu berkaitan sempadan darat Malaysia-Indonesia, khususnya di sektor Sabah Kalimantan Utara, termasuk Pulau Sebatik dan Nunukan. Baru-baru ini media melaporkan bahawa Setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia BNPP, Komjen Polis Makruzi Rahman memaklumkan dalam mesyuarat bersama Suruhanjaya 2 DPR Indonesia di Senayan bahawa 3 kampung di Nunukan, Kabungalor, Lepaga dan Tetagas, sebahagian wilayahnya kini berada di bawah pentadbiran Malaysia susulan peralihan garis sempadan. Dalam laporan ini, laporan yang sama juga menyebut, beliau turut menyatakan Indonesia memperolehi tambahan keluasan wilayah sekitar 5.207 hektar dan merujuk pemeteraian memorandum persefahaman pada mesyuarat bersama Indonesia Malaysia ke-45 di Pulau Sebatik pada 18 Februari 2025, termasuk menyebut titik sempadan seperti B2700, B3000 dan kawasan Simantipal kira-kira 127 hektar di Pulau Sebatik disahkan kekal dalam wilayah Indonesia. Bila perjanjian ini dibuat? Bila dibawa ke kabinet dan bila dibawa ke Parlimen dan bila dibawa ke Majlis Raja-Raja untuk yang di-Pertuan Agong diluluskan? Tak ada kita dengar. Okey? Okey, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, silakan. Rekas kebetulan PMX kuada. Ni saya ada nak habis ni. Saya setuju pendang bahawa kalau Batu Putih kita adakan RCI, isu Nunukan yang hilang 5,000 hektar ini juga perlu diadakan RCI. Apa pandangan Yalah. pendang? Terima kasih. Kita bandingkan Standing kalau order, RCI Pulau Batu Putih itu kecil ya. Speaker, Pun kita standing riuh order. seluruh Malaysia sampai buat RCI. 36, Yang ini 12. perkara yang besar. Pendang, 36, 12. Pasal apa pula nak buat? Mana-mana Saya ahli- sedang membahaskan Isu kedaulatan, persempadanan negara. Ini satu lagi. Dulu kita dah bangkit. Kami pihak pembangkang ini dah bangkitkan isu ini. Datuk Taqiyuddin baca undang-undang peruntukan, constitution
telah pun kita lakukan di sini juga dan minta supaya kerajaan mengkaji dan candor principle. Prinsip berterus terang itu mesti ada di kalangan kerajaan. Terutamanya Perdana Menteri. Jangan ikut sedap saja. Memang kadang-kadang sedap cakap, wah saya telah pun selesai masalah ni. Sedap cakap. Tapi engkau fikir dulu. Sebab ianya adalah isu kedaulatan negara. Di Indonesia, mereka kata, merujuk kepada laporan Setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia, BNPP, Komjen Polis Makhruzi Rahman dalam mesyuarat bersama Suruhanjaya 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Parlimen Indonesia bahawa kenyataannya Malaysia serahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 kampung di kawasan Nunukan berhampiran sempadan Sabah, Kalimantan. Kita serah 5,207 hektar kerana kita nak 3 kampung ni. Saya sebenarnya nak tanya, ini isu kedaulatan. Saya dengar Perdana Menteri sendiri cakap, saya tidak akan benar 1 inci pun tanah Malaysia ni diberikan kepada mana-mana negara lain. Wow, hebat, sedap, cakap sedap. Tapi bila kita dengar, melihat kenyataan ini, bukan 1 inci. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tambun, saya nak maklumkan, bukan 1 inci. Malaysia dah bagi 5,207 hektar sebagai pampasan. Ini ceritanya. Sila jelaskan perkara ni. Apa yang sebenarnya berlaku? Kita nak tanya. Indonesia beritahu hal ini berkaitan penyelesaian tentang outstanding boundary problem melalui pemeteraan MOU pada mesyuarat bersama Indonesia-Malaysia ke-45. Saya nak maklumkan, di sini mereka cakap lain. Di Indonesia, cerita lain. Kami ahli parlimen rasa bimbang. Hari itu rakyat dah bangkit tentang dia tanda tangan tentang perjanjian timbal balas tarif antara Malaysia dengan Amerika Syarikat. Kami nak perkara seperti ini, utamanya tentang isu kedaulatan ini, bawalah dulu dalam parlimen, bincang. Kalau tak nak dalam parlimen pun, jawatan kuasa pun tak apa. Sebab jawatan kuasa ni penting. Engkau yang buat untuk tentukan bahawa parlimen ini adalah parlimen yang begitu hebat. Semuanya dibawa dalam tangkuasa. Okeylah, kita bersetuju. Bincang tangkuasa. Kalau kita rasa patut, kita setuju. Kalau kita rasa tak patut, kita tangguh. Kalau kita rasa lagi tak sesuai, kita tolak. Inilah dia check and balance yang saya katakan tadi. Kerana yang ada itu menghina. Kenyataan biadab menghina. Itu ada. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Pada 22 Januari 2026, terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan, berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan, iaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Lepaga dan Kampung Tetagas. Pendirian kerajaan jelas tertakluk kepada undang-undang, perjanjian dan konvensyen yang berkuat kuasa. Dalam hal terkait persempadan semula dengan Indonesia, kita juga amat menghormati kesepakatan bersama sebagai negara sahabat di antara Malaysia dan Indonesia. Begitulah suasana sidang parlemen Malaysia seakan-akan mau berantem. Terima kasih yang sudah menonton. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.